Guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali di Rizal Zuhaili Channel. Guys, hari ini hari Jumaat, hari yang sangat bermakna untuk kaum muslimin dan muslimat. Kita panjatkan doa banyak-banyak hari ini, guys. So hari ini kita akan tengok apa aktiviti kita hari ini. So hari ini full house function. So guys, stay tune. Okay guys, bertemu kembali. Lama dah tak tengok ayam-ayam yang dia kena kantong kan. Inilah ayam roasted chicken Chinese style. Yang ni kita dah siram, dah mandikan dengan air panas dengan sedikit madu dan limau. Dan kita kena keringkan. Lepas keringkan, lepas tu kita akan masak dalam oven tu guys. Ini kita panggil Apollo. Ini Apollo guys. Ada juga yang macam oven macam ni. Ada juga oven macam ni, tapi kita tak pakai ni guys. Kita pakai Apollo tu guys. Dan ni. So, kena buat macam ni supaya kulit dia crispy guys. Dulu ada konten saya satu video tu, saya ada buat konten macam mana nak buat roasted chicken ni. Boleh selit-selit kat bawah, scroll kat bawah. Ada konten nama saya dulu. Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini stempel Mongolian cream untuk 29 tebel. Untuk beef tu kan? Untuk beef itu lah. Beef creamy Cream. Okay. Untuk 29 tebel. Liquid. Okay, untuk sahabat-sahabat, selamat Hari Raya Kurban 2025. Okay. Ya, mantap guys. Okay guys, hari ni kita ada 4 function hari ni. Occupy semua hall kita. So masing-masing dah ada task masing-masing guys. So diorang dah dibagi tugas, agak busy juga tapi dah kebiasaan. Pagi ni diorang tengah set up and then buat preparation untuk malam ni punya function. Mostly malam ni wedding guys. Wedding dengan ada gathering, family gathering. Maklumlah lepas kawan ni banyak buat family gathering. So guys, jom kita tengok apa yang dah berlaku hari ini. InsyaAllah semoga dimudahkan urusan guys. Ya Mas, ini masakan apa Mas? Mongolian creamy Mongolian sauce. Ada tilas dia, baru tutup dia, dia lembut-lembut, dia pekat-pekat, baru cream dia. Ini untuk 45 meja kan? 29. 29. Okay guys, ini adalah beef, iaitu ya untuk 29 meja beef creamy Mongolian style. So kita kena akan masak dia sehingga dia lembut guys. Jadi nanti ada campur dengan susu krim dengan butter. Ya Mas, itu apa Mas? Ini kuahkan coba untuk 45 tebel rotopnya. Yang ni untuk rooftop juga guys. Panaskan dia, habis itu sama juga kasih pekat dia, pincawa ikan. Ni guys, ni adalah kuah sweet sour guys. Bukan kaleng-kaleng ya Mas? Ya, bukan kaleng-kaleng. Okay, yuk. Ni pulang gawai, hati banyak senyum lah. Udahlah tak ada oleh-oleh. Datang-datang bawa buntut saja. Apa macam ini? Pak Lau, how are you? Oh, balik gawai tak ada oleh-oleh lah sama saya. Ayo. Apa macam gawai? Bagus? Ada gawai. Ada gawai. Bukan rumah saja. Nada pulai kampung. Nak patut nada pulai kampung. Besi pulai. Nanti nada nyambut dia lah. Miriam je. Ni guys, ini ayam ikan semua rindu sama Pak Lau. Ini dia punya tuan guys. Memang rindu sama dia. Kau kena malam tu dah. Yang ni untuk malam ni. Ini esok.
esok kan. Ini esok kan? Untuk malam tu. Guys, ini untuk esok guys. Kalau orang kena cuci, kena potong, siap-siap guys. Tengok, ini orang guys ha. Kita mau cakap apa? Hai guys. Mari kawan. Amai kawai. Then nadai oleh-oleh lah bede kampung. Lawa dek. Ha? Lawa sidak tu. Guys, diorang nak masak nasi guys. Yang ni guys, kalau nak tahu, ini aku buat untuk 30 orang. So kita orang dah siap-siap settle konten-konten sebelum ni. Ini semua kita orang dah tahu dah. Satu ni untuk 30 orang, senang. Okay guys. So kita tengok diorang tengah potong buah guys. Siapa mau jadi maintenance? Ha? Sally kan mana-mana. Siapa? Sally? Sally mau jadi maintenance? Oh, Desmond. Guys, umpurau guys. Ini umpurau jenis SL ni. Single lepas single. Single ke? Dia cakap dia single guys. Boleh komen dekat bawah kalau ada mau dapat nombor telefon, komen dekat bawah guys. Saya bagi nombor telefon. Tapi kena ada tip lah guys. So sini guys, kita tengok sini. Ini umpurau jenis tak, walaupun taken, ini umpurau jenis XS guys. XS kecil sikit. Tengok dia buat jellyfish guys. Ini umpurau XS, size XS guys. Ni lawa ni sudah ada kereta. Dia mau bawa chef jalan. Bila bawa chef jalan, pusing-pusing kucing. Guys, lawa deh. Hai Menda. Wow, bikin apa? Tengok guys. Plan dulu guys, plan. Oh, dia orang hari kat bawah. So dekat bawah ni ada wedding. Tengok. Kat bawah ni ada wedding guys. Yang bawah ni anggaran 229 meja lah guys. So dekat bawah ni kita memang ada satu lagi tim kat bawah. Nanti saya akan bawa pergi rooftop. Kita akan view dekat rooftop. So tim-tim rooftop tengah buat preparation lah guys. Kalau nak ambil video sekarang memang tak ada apa-apa diorang buat. Lagi tengah set up sikit. Nanti diorang start masak dah. So tengok ni adalah pelamin tu guys. Okay, ini untuk malam ni punya pelamin. Diorang PA tengah cuci-cuci guys. Tengah mop, tengah sapu semua. Ini simple sekejap tapi nice juga guys. Okay guys, roasted chicken dah siap guys. So guys, baru ni akan dipotong lagi. Dah sikit lagi, belum habis. So ini dah dipotong, dah siap. Ini ada siomay, dia akan di steam nanti guys. So dia ada dua tempat. Ada dua siomay. So, kita akan steam nanti untuk konsep malam ni guys. Tengok, ini pun ada juga. Okay. Hello sis. Ini bahagian bawah guys. Ini hasil reka bentuk mereka terkenal iaitu Miss Des. Sis Des. Tok reka bentuk apa tu? Tok apa tema tu? V. V for love. Yeah. V for love guys. So guys, barang-barang ni kita pergi ke rooftop guys. Tengok berapa banyak tu guys. Untuk 45 meja. So guys, ni adalah bahagian rooftop. So semua untuk malam ni punya konsep guys. Chef Charlie tengah goreng guys. Gang. Kita tengok bahagian dalam.
Yang tu apa nama? Yang pun centerpiece dah bisik kah? Right. Okay guys, ini adalah di rooftop malam ni guys, 45 meja. So yang ni dah start kemas 45 meja guys. So guys, ni ada di banquet hall guys. Malam pun dah siap. So ini adalah wedding malam ni. Yang ni bahagian banquet hall guys. So guys, ni di bahagian ballroom. Oi, meriah guys. Yang ni mungkin family gathering. So kita tengok makanan guys. So guys, ni bahagian ballroom tadi. So saya dah ramai dah guys. So kita tengok tempat lain pun. So guys, kita berada di function room guys. So kita checking di sini. Semua makanan dah masuk. Woi, sebut guys. Turun naik. Alright. Okay, steno dah. So ni di bahagian function room guys. So kita pergi the next station. So kan kita berada di rooftop sekarang guys. So di rooftop ni ada 45 meja. Semua dah settle. Kita tunggu nak food out lagi guys. Dia orang dah setengah siap bersedia untuk tunggu food out. Kali ni ada 5 hot and cold dish. Atas ni chef. Hai. Chef ini handsome kan guys? Handsome. Chef Charlie yang in charge atas ni guys. Right. Arun, buat apa? Cold dish. Cold dish. Nambah tepi kah? Sepat kah? 15 lah. Sepat kah? Ayo cepat. Ih. Jellyfish pindah boleh. Engkau sekejap lay kan. Okay bro, laju bro. Okay bro. What the fuck bro. Ini macam bro. Dekat-dekat sikit bro. Dekat-dekat sikit bro. Itu dia bro. Hai guys, kita bersama dengan Chef Anil. Ni Chef Anil guys. Kalau nak nombor telefon, komen kat bawah guys. Yes. Dia sekarang single guys. Don't worry, be happy. Apa? Kita Poppy channel guys, Poppy channel. Dah semua dah? Dah. Okay, nice. Dia kemungkinan kita tidak pakai Kita mesti setidaknya selamat juga. Ini adalah carbonated raspberry and peach. Yang ni jangan salah sangka guys, ini bukan wine. Ini adalah macam minuman berperisa raspberry. Yang ni berkarbonat guys. Yang ni ada halal. Nampak botol macam wine tapi bukan wine guys. Okey. Yang ni adalah air bikarbonat. Kita masukkan ke dalam ruang
Okay guys, tadi kita dekat rooftop. So sekarang kita pergi ke banquet hall. Kita nak check ke bawah lagi. So kat bawah pun ada wedding juga. Jom. Wow. Dah keluar? Yes. Oh. Kesesakan lalu lintas. Kesesakan lalu lintas. Hai sis. Hai si, Atas pun untuk ya. Kurang juga. Terus berpangan, lalu ikat tali Ismail, lalu jadi nomor. So guys, ni dia bahagian banquet. Semua dah standby guys. Semua dah standby. Okay guys, saya tak ambil semua tempat guys, video-video tu sebab full house. So begitulah weekend guys, kalau dah wedding memang banyak. So terima kasih yang dah subscribe, like dan share di saya channel. So jumpa lagi the next vlog. Terima kasih yang dah support. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.